Okey, boleh tuan-tuan? Boleh mula? Boleh. Boleh ya? Okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, kita banyakkan syukur kepada Allah Ta'ala masih lagi bertemu pada pagi ini. Okey, baik tuan-puan ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tengok balik kita punya pelajaran yang pertama dulu. Kad diagram warna hijau A, dan juga buku kita muka surat berapa mula? 20 tak salah saya. Okey, kita nak tengok balik apa yang telah kita lalui selama berapa bulan? 3 bulan ada? 3 bulan juga noh. Ada 3, tak sampai 2 bulan lebih ha. Lebih ada. Sudah. Kita pun tak ingat. Punya khusyuk belajar Februari kita mula Februari. Mac tak ada puasa kan? Adalah sekejap. April, Mei, Jun. Nak sumpat lah. Katalah 3 bulan lebih. 3 bulan lebih. Maknanya dah lama kita apa nama ni bertemu Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akak ada hari ni? Kak. Baik, tuan-puan, kita tengok pada kad diagram warna hijau A ataupun muka surat 20 betul Baik, kita pergi kepada isim dulu ataupun kita pergi kepada kerangka bahasa Arab dululah. Sebab tuan-tuan orang-orang yang sibuk, kita meraihkan untuk sama-sama kita ulang kaji secepat mungkin lah, insya-Allah. Baik, bahasa Arab terbagi kepada 3. Baik, yang pertama apa dia? Isim. Yang kedua fi'il. Dan yang ketiga haraf. Okey. Baik, cara nak kenal isim ada berapa? Ada 5 kan? Betul? Cara nak mengenal isim ada 5. Pertama, kita tengok perkataan itu kalau di pangkalnya ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, dia ada tanwin. Kemudian hujungnya baris bawah ataupun kasrah. Kemudian yang keempat mudhaf. Apa itu mudhaf? Bersandar. Macam mana kita nak tahu kata dia bersandar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Pangkalnya tiada alif lam, hujung perkataan tu tak ada tanwin okey, tak apa. Kemudian yang kelimanya adalah dia berada selepas huruf jar. Okey, so ada 5 tanda untuk kita mengenal perkataan tersebut isim. Baik, lepas tu kita pergi kepada kad diagram warna hijau B. Kita kata isim itu dia ada bilangan dan juga jantina, betul? Bilangan dan juga jantina. Baik, kalau yang jantinanya muzakkar, maka perkataan tersebut di hujungnya biasa tak ada alif lam lah. Tak ada ta marbutah lah. Kalau perkataan tersebut jantinanya muannas, maka kebiasaannya ada ta marbutah. Baik, dia ada bilangan. Kalau satu kita panggil apa? Mufrad. Kalau berdua kita panggil musanna. Kalau 3 ke atas kita sebut jamak. Dan jamak pula terbagi kepada 2. Satu jamak salim yang mengikut kaedah, satu lagi jamak taksir yang perkataan tersebut ketika dia jamak tidak mengikut kaedah.
Baik, kita contohkan perkataan yang satu perkataan isim yang jamaknya jamak salim ya. Kita ambil perkataan apa tuan-tuan? Kita ambil perkataan apa tuan-tuan? Sajidun. Seorang lelaki yang bersujud kita panggil apa? Sajid. Kalau dua orang lelaki yang bersujud, sajidani. Betul? Kat diagram warna hijau B ada tak? Kita tambah apa kat ujung dia? Kita tambah alif nun, sajidani ataupun sajidaini. Okey. Kalau jamaknya macam mana nak sebut? Kita tambah waw nun ataupun ya nun. Sajiduna ataupun sajidina. Okey. Itu kalau yang lelaki. Seorang perempuan yang bersujud kita nak sebut macam mana tuan-tuan? Sajidah. Kita tambah apa? Tamar butah di hujung. Sajidah. Dua orang perempuan yang bersujud, sajidatani ataupun sajidataini. Orang-orang perempuan yang bersujud kalau dia jamak salim, jamak yang mengikut kaedah. Aywa, sajidatun ataupun sajidatin. Boleh boleh refresh boleh ke dah lost terus, hilang terus? Ada lagi tak maklumat tu? Ada kan? Ada korek balik, simpan kat mana tu? Okey, itu kalau kalimat yang ketika jamak dia jamak salim. Dia pakai apa tuan-tuan? Waw nun ataupun ya nun bagi yang muzakkar. Kalau yang muannas dia pakai alif ta di hujung. Kalau jamak tu jamak taksir, ketika mana dia jamak dia tidak ikut kaedah. Kita ambil contoh satu perkataan yang ada dekat situ, madrasah. Ke kitab, ada tak dekat buku kita? Buku kita muka surat 25. Ada 25. Okey, cuba tengok contoh perkataan yang diberikan. Kitabun ya. Sebuah kitab kita sebut apa tuan-tuan? Kitabun. Dua buah kitab, kitabani. Masih lagi pakai kaedah lah alif nun ataupun ya nun. Kita baini. Kalau jamak dia banyak kitab, di situ disebut kutubun. Kutubun ya. Boleh tuan-tuan? Ini kita panggil jamak taksir. Okey. Lepas tu kita berkenalan dengan apa lagi tuan-tuan? Kita berkenalan dengan haraf popular kan? Tengok satu persatu kat diagram warna pink B. Kalau nak tengok makna dia, muka surat 67. Yang kita sebutkan tadi tu, jantina dan juga bilangan, itu berada dekat mana tuan-tuan? Tajuk dia dekat isim lagi ya. Ini cerita dia masih dalam kumpulan isim ataupun kategori isim ya. Okey, kita pergi kepada kad diagram warna pink B. Kita dapati dekat situ kita dah berkenalan dengan apa? Haraf popular. Apakah haraf yang paling popular, paling banyak diulang-ulang? Haraf jar. Ada berapa ahli dia tuan-tuan? Ada 9 ya. Baik, ada 9 ahli kumpulan haraf jar. Selain haraf jar, haraf apa lagi tuan-tuan yang kita dah kongsikan dekat situ? Haraf jar. Lagi haraf ataf. Lagi istinaf. Apa beza antara ataf? Apa makna ataf tuan-tuan? Ataf penyambung. Istinaf permulaan ayat ataupun cerita. Kemudian lagi apa yang kita kongsikan? Haraf taukid. Apa makna taukid? Penegasan. Lagi istisna. Istithna. Apa itu istithna tuan-tuan? Istisna maknanya pengecualian. Ada lagi tak? Nafi
dan juga nida. Nafi dan nida tu satu je kan. Okey, tak apalah, istisna pun satu je. Okey, tak apa. So ada 5 kumpulan yang kita katakan paling popular lah, yang diulang-ulang dalam Al-Quran, telah pun ada dalam kad diagram warna pink B. Okey, boleh tuan-tuan? Okey, harap-harapnya dia tak bercerai-berai lah, maklumat tu ada je. Cuma kita nak gabungkan nanti. Baik. Kemudian kita tengok dalam muka surat 30 ataupun teruslah pergi 33 ataupun 34. 33 dan juga ataupun 34. Ada tak dhamir? Okey. Baik, bila kita pergi kepada dhamir, di sini tuan-tuan dia kembali kepada isim baliklah dalam kad diagram warna pink A. Okey, pink B tadi tu mengumpulkan haraf ataupun kata sendi. Pink A mengumpulkan isim. Isim. Isim popular kita namakan isim popular. Apa maksud isim popular? Maksudnya isim yang kita kata kalau dalam kaedah pusat ni kita kata isim popular tu kalimat-kalimat isim yang telah kita kumpulkan dalam kad diagram warna pink A lah. Ataupun isim popular tu juga kita boleh namakan ataupun kita boleh nyatakan, Waalaikumsalam, ahlan, dia membawa maksud isim yang tidak perlukan, perkataan isim yang tidak perlukan kepada salah satu dari 5 tanda tadi tu. Okey? Tak perlu. Kan kita nak kenal isim ada 5 tanda kan? Ada alif lam apa semua tu kan? Tapi perkataan-perkataan yang dah ada dalam kad diagram warna pink A tu, dia isim. Tapi tidak perlu kepada, nak kenal kata dia isim tu tak perlu kepada salah satu dari 5 tanda. Kalau kita jumpa dia dalam Al-Quran, okey, dia isim. Nak cari tak salah satu 5 tanda? Tak ya, sebab dia memang isim. Okey. Baik, kita dah berkenalan dengan dhamir. Muka surat 33 tadi 33. Baik, dhamir ada 2 jenis ya. Pertama dhamir munfasil, yang kedua dhamir muttasil. Nak ulang lagi tak tuan-tuan? Ulang je lah, tak ada masalah kan? Okey, baik. Jangan takut nanti start ni ulang je kan. Baik, tuan-tuan, dhamir munfasil. Semalam ada bahas dalam grup kata ganti nama diri ketiga, kata ganti nama diri kedua, kata ganti nama diri pertama. Ada yang confuse ke perbincangan tu? Tak ada kot lah. Kalau kata ganti nama diri ketiga, orang yang tak ada depan kita lah. Kalau yang kedua, orang yang ada depan kita. Kata ganti nama diri pertama, itu kita sendirilah, kita yang sedang bercakap. Okey, tuan-tuan, dia untuk seorang lelaki huwa, mereka berdua lelaki huma, mereka semua lelaki hum. Dia untuk seorang perempuan hiya, mereka berdua perempuan huma, mereka semua perempuan hunna. Engkau untuk seorang lelaki anta, kamu berdua lelaki antuma, kamu semua lelaki antum. Engkau untuk seorang perempuan anti, kamu berdua perempuan antuma, kamu semua perempuan antunna. Aku, ana, kami, nahnu. Ini kita panggil sebagai dhamir munfasil, yang tidak melekat dengan perkataan sebelumnya. Kalau dia melekat dengan perkataan sebelumnya, kita namakan dhamir tersebut dhamir apa tuan-tuan? Dhamir muttasil. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada kita punya dhamir muttasil. Maka kita kena gabungkan dengan apa? Dengan perkataan lah. Kita ambil satu contoh perkataan. Kita ambil apa dia tuan-tuan biasanya? Kitab. Kitab lagi lah. Bolehlah kitab. Baik. Buku, kitab tu buku. Kita nak sandarkan ataupun kita nak kata kitab tu seorang lelaki yang punya, kita sebut apa? Kitabuhu. Okey, kitabuhu. Baik, saya sebut bahasa Melayu, tuan-tuan sebut bahasa Arab ya. Bukunya untuk seorang lelaki kitabuhu, buku mereka berdua lelaki
Kitabuhuma, buku mereka semua lelaki. Kitabuhum, bukunya untuk seorang perempuan. Kitabuha. Tengok daripada hiya tukar kepada ha. Buku mereka berdua perempuan. Kitabuhuma, buku mereka semua perempuan. Kitabuhunna, buku engkau seorang lelaki. Kitabuka, buku kamu berdua lelaki. Kitabukuma, buku kamu semua lelaki. Kitabukum, tengok daripada anta, huruf ta tukar kepada huruf kaf. Baik, buku engkau seorang perempuan. Kitabuki, buku kamu berdua perempuan. Kitabukuma, buku kamu semua perempuan. Kitabukunna, buku saya. Kitabi, buku kami. Kitabuna. Okey, ini kita namakan sebagai dhamir muttasil. Dia melekat dengan perkataan sebelumnya. Baik perkataan itu daripada kalangan isim, macam kitab ni isim, ataupun dia melekat dengan perkataan fi'il pun boleh juga, ataupun dia melekat dengan haraf. Contoh fi'il apa dia tuan-tuan? Dia melekat dengan fi'il. Kita ambil perkataan daraba boleh. Daraba, takkan ambil makan kan? Makan engkau pula. Kita ambil daraba. Okey, tak apalah, daraba tu sekejap lagi. Kita ambil masa fi'il sekejap lagi lah. Okey, tak apa. Tengok dulu sekejap lagi tuan-tuan. Saya nak simpulkan apa? Dhamir muttasil dia boleh melekat dengan isim macam kitab tu. Dia boleh melekat dengan kata kerja. Dia juga boleh melekat dengan haraf. Haraf jar contohnya minka, minka dari engkau. Ilaika kepada engkau. Dia boleh melekat dengan haraf, kata sendi. Okey, tengok dalam kad diagram kita warna pink A lagi. Kita dah berkenalan dengan kumpulan apa lagi tuan-tuan? Isim isyarah. Isim isyarah buku kita muka surat 41 42. Tuan-tuan kena hafal muka surat 42. Terima kasih. Tengok tu tanda hafal tu 42 jawab. Baik, ada jumpa? Okey, isim isyarah makna apa tuan-tuan? Kata tunjuk. Dia duduk bawah mana? Bawah fi'il ke bawah haraf? Bawah isim, bawah kumpulan isim. Macam dhamir bawah isim, isim isyarah pun bawah isim. Okey tuan-tuan, kita ada isim isyarah untuk tunjuk dekat dan juga tunjuk jauh. Kemudian dia ada bilangan juga kan? Kalau satu objek kita tunjuk satu objek, kita gunakan apa? Dua objek kita gunakan kalimat apa? Tiga kita gunakan kalimat apa? Baik, kalau kita nak tunjuk objek yang kita kata muzakkar dan bilangan objek tu satu, kita gunakan apa tuan-tuan? Hadza. Apa terjemah dia hadza? Ini untuk seorang lelaki. Saya sebutkan ini untuk seorang lelaki. Hadza. Mereka berdua ini lelaki, kita gunakan apa? Hadzani ataupun hadzaini. Mereka semua ini lelaki, kita gunakan apa? Haulai. Okey? Baik, ini untuk seorang perempuan, objek yang perempuan. Macam mana nak sebut? Hadhihi. Mereka berdua ini perempuan. Hatani pakai huruf ta ataupun hataini. Mereka semua ini perempuan. Haulai sama dengan yang lelaki. Jadi daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 perkataan ini yang kita dah pernah jumpa apa dia? Haza, betul? Haulai, hazihi, haulai. Yang dua ni jarang jumpa kan? Yang jarang jumpa tak apa tuan-tuan, biarkan je. Tak apa. Kalau tak nak ingat,
Kita kata tak apa. Baik, ini kalau untuk tunjuk dekat. Kalau tunjuk jauh, tekan apa? Sebutannya apa tuan-tuan? Kita guna zalika. Untuk lelaki kan, saya terjemahkan itu untuk seorang lelaki. Zalika, mereka berdua itu lelaki. Zanika ataupun Zainika, mereka semua itu lelaki. Ulaika. Okey, untuk perempuan pula tuan-tuan, itu untuk seorang perempuan. Tilka, mereka berdua itu perempuan. Tanika ataupun Tainika, mereka semua itu perempuan. Ulaika. Jadi yang kita dah pernah jumpa mana tuan-tuan? Zalika, betul? Lagi ulaika, lagi tilka dan ulaika, sama. So 4 kalimat ini pernah kita jumpa. Yang dua tu ataupun berdua tu kita jarang jumpa, so tak apalah. Yang jarang-jarang tu tak apa, sekali jumpa kita rujuklah. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada isim apa lagi yang kita dah kongsikan? Isim mausul. Isim mausul, apa makna isim mausul? Yang ataupun kita panggil kata berkait. Dia mengaitkan perkataan sebelum dan juga selepas. Ustaz alladhi, yang yudarrisu, sedang mengajar. Okey, at-talibu, seorang pelajar. Alladhi, yang yadrusu, sedang belajar. Jadi dia mengaitkan perkataan sebelum dan juga selepas. Sama juga dia ada untuk yang muzakkar dan juga muannas, dan bilangan pun sama juga. Okey, saya akan terjemahkan. Seorang lelaki yang, apa sebut dia tuan-tuan? Alladhi, dua orang lelaki yang. Alladhani ataupun Allazaini, orang-orang lelaki yang. Alladhina, seorang perempuan yang. Allati, dua orang perempuan yang. Allatani ataupun Allataini, orang-orang perempuan yang. Allati ataupun Allai. Okey, mana yang kita biasa jumpa ibu sekalian? Alladhi, lagi Alladzina, lagi Allati. Allai biasa jumpa. Jarang-jarang. Okey, yang jarang kita buat macam mana tuan-tuan? Yang jarang biarkan. Bila jumpa baru kita rujuk balik. Baik, kita pergi kepada isim apa lagi? Kumpulan apa lagi dalam kad diagram warna pink A? Kumpulan zaraf sudah kan? Zaraf sudah belum? Belum tak buat? Officially belum? Okey, maknanya belum lah. Kita pergi kepada istifham sudah. Istifham belum juga Bukan kita sebut 5W1H tu, bukan? Itu kelas mana tuan-tuan? Kelas lain tapi muka sama. Hampir. Okey, saya salah. Okey, tak apa. Kita pergi kepada lagi dua kumpulan belum kita lalui. Baik, tengok kumpulan istifham muka surat berapa? Istifham 92. Dulu kita pernah tandakan tajuk apa kita nak lalui tapi kita jangan, orang kata apa, jangan berpegang dengan tu dia bukan ijma' lah, dia khilaf bainal ulama. Mana yang keperluan. Okey, tengok muka surat 92. Kita sebab itu kita lompat kepada fi'il terus kan. Sebab masa tu tengok macam tuan-tuan fi'il, hidup fi'il. Jadi saya pun fi'il lah. Sebab masa kita rungkaikan setiap perkataan tu, tuan-tuan banyak tanya tentang fi'il. Jadi kita terus pergi kepada fi'il. Okey, muka surat 92. Isim istifham Okey, dalam kumpulan isim istifham, tuan-tuan nampak tak ada dua perkataan kecil kat bawah tu? Dia kata bukan isim tu.
Ada tak? Kad diagram, sorry. Dalam buku tak apa. Buka kad diagram mana pink A tu. Ada tak? Pink A pink A. Tak ada. Ada. Bawah sekali tu. Kumpulan istifham yang warna merah bulat tu. Ya. Ada jumpa tak? Istifham. Oh, ini lama betul ni. Ini lama. Oh, ini otai. Otai masih berbisa. Oh, tak apa. Yang tak ada dua perkataan ni boya sekalian. Yang mana dua perkataan tu orang Arab kata dia bukan isim tau. Dia bukan kata nama. Dia adalah kata sendi. Dia haraf. Tapi dia dimasukkan dalam kumpulan istifham sebab dia punya makna tu makna pertanyaan. Istifham tu kan makna tanya. Jadi dia dimasukkan kat situ. Okey, bagi yang tak ada, tuan-tuan boleh tulis dekat A dengan hal ni. Boleh sekalian? Ni. A dengan hal ni. Baris yang ke berapa dalam buku kita? 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima. Okey. Tak apa. Sebab itu ada yang ada kelas-kelas yang di-confuse. Kenapa dia bulatkan kat sini? Jadi saya cerita siap-siap. Tapi dia istifham jugalah. Istifham ni maksudnya apa? Kata tanya, soal Dalam bahasa Inggeris ada berapa jenis soalan tadi kita sebut? 5W, betul? 1H Okey, kita tengok 5W 1H tu mana satu. Sebab banyak sangat ni kata soal ni kat sini. Nak guna yang mana satu ni? Kan? Jadi kalau kita dapat kuasai 5W 1H tu, dah boleh dah. Cukup dah. Walaupun banyak dalam kita punya ni Okey. W yang pertama apa dia? Tuan-tuan orang putih cakaplah kat saya. What apa makna dia? Apa ataupun apakah tu baris yang keempat tu. What je W H-A-T Okey. What? Ma ataupun madha. Boleh? Ini belajar Inggeris tuan-tuan. Hari ni kita kelas bahasa. Okey, W yang kedua apa dia? Where? Macam mana ejak dia? Apa makna dia? Di manakah? Kita cari kat mana? Atas sekali. Okey, tuan-tuan lagi cakap pada saya ni. W H E R E Betul? Sebutan dia macam mana? Takut salah sebut bukan were itu saya kata bahasa Inggeris. Kan saya pernah bergaduh dengan Puan Khadijah kan. Dia balik Eropah ini. Dia balik mana? Balik UK ke apa? Tu dia tak ada tu. Dan saya kata bahasa Inggeris susah saya kata kan. Tulis were, baca were. Okey, baik. Kalau were apa? Orang Jawa ada tak were? Macam bunyi Jawa je tuan-tuan. Wara. Betul. Okey, baik. W yang ketiga apa? When apa? Bilakah? Bawah tu je. When Okey, bahasa Arab sebut ayyana ataupun mata. Biasanya guna mata lah tuan-tuan Mata apa? Mata apa? Bilakah? Contoh soalan apa? Mata ta'kulu. Bilakah awak makan? Makan juga tuan-tuan. Kan? Mata Baik, lagi W yang ke berapa? Yang ke empat. Which? Tak W yang keempat ada tak? Who apa? Siapakah? W H O ni bukan yang cucuk COVID tu. Dia boleh show. Okey, who lagi? W yang ke-5. Y. Saya ambil Y dulu Mana Y? Y mana? Y apa? Mengapakah? Okey, Y. Y W H Y betul ke? Tu Y no bunyi no. Boleh lah sikit-sikit. Zaman sekolah kafar dulu, ingat? Kafar pula, sekolah rendah. Y. W H Y. Baca Y. Lepas tu tulis huruf Y je lah. Okey, baik tuan-tuan. Ish apa? How apa maksud dia?
Bagaimanakah bawah ni how how H O W, betul. Okey, yang tuan-tuan sebut which tu memang ada dalam soalan ke? Dalam kata tanya bahasa Inggeris ke? Atau apa dia? Yang mana satukah? Macam mana dalam bahasa Inggeris? Which je. Which saja. W. Okey, saya tak ambil tahu sebab apa tuan-tuan. W macam mana? W H I C H. Susahnya. Which. Okey, tak apa. Saya tak ambil ni sebab apa? Kalau saya ambil which ni, masa zaman saya belajar dulu kan, dulu. Dan dia kata ada 5 kan, 1, 2, where, when, what, who, why. Which. Betul, 5. Mana? W ada 6. W ada 6 bukan 5W. Tak masuk wish. Kau tak masuk wish lah. Okey, wish ni kira macam plus lah, tambahan lah. Okey. So kalau 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tuan-tuan ambil 5 cukup lah. Tapi dah wish ni dah ada dalam kepala tuan-tuan, ambil sekali. Okey. Sebab benda dah ada dalam kepala kan. Kalau adakah apa dia? Bahasa Inggeris. Apakah? Adakah? Is it? Is it tak ada. Okey. Apa lagi? Berapa banyakkah? How many? How juga. Tentang apakah? About. Daripada apakah? From where? From what? Pada apakah? To what? To what? On what? Tak apalah tuan-tuan lama-lama fikir masuk what lagi ni. Saya lah tuan-tuan, tak apa. Okey, baik, kita ambil 5 ataupun kita ambil 6W 1H. Okey, kita nak itu yang bahasa Inggeris. Saya kenapa saya buat bahasa Inggeris? Bukan nak mengajar bahasa Inggeris, tidak. Cuma nak bagi tahu itulah yang ada pun kata soal, kan? Kemudian tuan-tuan ubah ke dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arab dia tuan-tuan? Okey, saya sebut dalam bahasa Melayu, tuan-tuan sebut dalam bahasa Arab. Di manakah Arab kata aina? Sedap sikit bunyi kan, aina. Aina taskunin. Tu yang kalau perempuan tanya tu lembek habis tu. Aina taskunu. Askunu fi Malaysia, dia katakan. Baik, bilakah mata ataupun ayyana? Baik, antara dua ni kita guna mata lebih banyak guna mata lah. Tapi kena sebut betul-betul tuan-tuan ibu ayah sekalian. Kalau sebut mata itu maksudnya bilakah. Tapi kalau sebut mata itu maksudnya mati. Sebab tu kita sebut apa nama ni, harakat tu kena betul lah. Kalau sebut mata telah mati, itu fi'il madhi. Mata, kau tanya dia kan, mata tak kulu. Jegel mata dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan, kita pergi kepada yang ketiga. Yang mana satukah? Ayyu. Which tu? Ayyu syai'in. Biasa ayyu ni dia tak berdiri sendirilah, dia mesti ada gabungan dengan perkataan yang lain. Ayyu wahidin. Ayyu wahidin tu which one? Wahid satu kan? Betul saya punya tekaan. Which one? Ayyu wahid. Kalau yang mana satukah betul, macam mana nak guna bahasa Inggeris? Which one? Right. Betul. Okey, ayyu wahidin sahih. Sahih itu betul. Kalau cemerlang apa dalam bahasa Inggeris? Excellent. Kalau kita nak kata mana satu yang betul, which one excellent, betul. Which one excellent? Ayyu wahidin mumtaz. Tukar je lah tuan-tuan. Mumtaz ke mumtaz? Mumtaz. Bisa dengar kalimat mumtaz? Pelumba lari Malaysia dulu kan, zaman tuan-tuan lah. Jadi guna gitu. Which one? Okey, baik.
Kita pergi kepada yang keempat. Apakah madza ataupun ma? Biasa kita guna ma boleh, madza pun boleh. Guna madza biasalah madza. Tapi bukan madza yang bukan Dr. Mazhab. Dr. Mazhab ma itu nama lain. Itu singkatan kan. Baik, kita pergi kepada yang ke berapa? Adakah tadi Adakah tadi apa tuan sebut? Kalau bahasa Inggeris is it? Okey. Baik. Adakah hal? Hal ya. Kalau tuan-tuan tambah sikit boleh tak? Kalau tu tuan-tuan tambahkan makna dia apakah? Tambah sikit je. Macam mana? Dia lebih kurang sama macam ma tu. Tambah je. Sebab kadang-kadang dalam terjemahan macam tak sesuai nak adakah. Kita gunakan apakah. Boleh juga. Okey, kita pergi yang ni je. Okey, tuan-tuan ikut saya. Siapakah man? Man ya, semula. Siapakah man? Man. Kalau saya tanya, siapakah engkau? Macam mana? Engkau. Lelaki. Man anta. Man anta. Siapakah dia? Kalau lelaki kan man huwa. Siapakah dia perempuan tu? Man hiya. Dulu kan zaman tu haji nak tanya, tengok perempuan tu kan, man hiya. Siapa dia tu kan? Dia. Kalau dia tanya sendiri man anti. Kalau dia berani pergi tanya sendiri ya. Ini cerita masa tu haji tak berani lo. Okey, saya gurau tuan nak bagi mudah nampak Okey. Ya. Man. Ada, betul. Man satu lagi dekat kumpulan mausul. Mausul ya, mausul. Mausul apa dia? Siapa yang kalau mausul tu tambah yang je lah. Siapa yang. Kalau istifham siapakah? Ada tak? Okey, baik. Berikutnya apa? Kita pergi dekat mengapakah ataupun kenapakah kenapakah ataupun mengapakah. Baik, saya sebut dalam bahasa Melayu, mengapakah lima ataupun lima. Biasanya juga kita tambah jadi limadza. Tuan-tuan boleh tambah jadi limadza. Biasa dengar tak? Ada tak biasa siapa-siapa yang biasa limadza ejaan dia sama, tambah za je dekat ujung tu. Limadza. Okey, yang terakhir kita nak pergi daripada ini, mengapakah apa dia? Bagaimanakah kaifa ataupun anna. Kaifa siapa bisa dengar kaifa? Aywa, kaifa haluk. Kaifa haluka. Bagaimanakah? Hal itu hal lah, keadaan. Kalau kaifa haluka, bagaimanakah keadaan engkau? Kalau perempuan, kaifa haluki. Baik, saya sebut sekali lagi tuan-tuan kita dah dapat ni. How are you? How are you? How are you today kan? Kaifa haluka al-yawm? Kalau kaifa ni bagaimana? Kita tambah lu. Kalau kaifa kau tu tak boleh. Kita nak tanyakan. Dia ada lu. Okey, macam ni Okey, kita tengok, kena nampak dulu dia punya, kena nampak dulu tulisan dia. Kaifa ini how tadi kan? Hal tu keadaan lah. Lepas tu kita tambahlah dhamir. Kalau engkau lelaki, ka. Kalau engkau perempuan, ki. Dia mesti ada keadaan. Mesti ada perkataan hal ke? Kalau kita tanya, nak tanya keadaan dia, bagaimana engkau? Bagaimana engkau? Nak singkat je. Tak nak sebut hal.
Oh gitu no, ada juga no. Dari segi grammar betul. Okey, dari segi penggunaan yang fushah, yang apa kita panggil apa kalau cakap kampung dengan baku. Kalau bakunya tak kenalah. Tapi kalau kita guna bahasa kampung, biasa orang Arab tanya kaifak. Kaifaka gitulah. Kaifak. Kaifa anta pun boleh juga. Kaifa anta. Tapi biasa kaifa haluka lah. Kalau itu bahasa baku kaifa haluka, ataupun kalau bahasa kampung tadi kaifak, kaifa ant, apa lagi dipanggil kaifa halak, halak terus dipanggil kan. Macam itulah. Kalau nak tapi gunalah bahasa baku tuan-tuan ya. Kita ajar Arab supaya cakap bahasa Quran. Walaupun dia senyum sikit lah, tapi tak apalah, dia senyum tu tanda dia tak betul, kita betul. Macam mana bezakan isim mausul dengan isim istifham? Macam mana nak bezakan isim mausul dan juga isim istifham yang man tadi ke? Ma dengan man. Ma dengan man. Okey. Untuk isim istifham ni, yang soalan ni kan, istifham yang soalan ni, dia biasa duduk di awal ayat soalan. Madza taf'al? Ma, apa yang kamu buat? Man anta, siapa awak? Tapi kalau isim mausul, man ataupun ma tu siapa yang ataupun apa yang tu biasa duduk di tengah-tengah ayat. Contohnya wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma kan, min ma, dari apa yang gitu. Sebab kata soal dalam bahasa Arab ni dia sentiasa duduk kat depan. Macam mana pun dia kata kena duduk depan. Kalau ikut penggunaan apa nama ni, kita kadang-kadang kata soal duduk belakang kan. Engkau macam mana? Walaupun betul lah ikut bakunya bagaimana kan, tapi kita engkau makan apa kan. Arab tak, apa tu mesti duduk depan. Macam mana keadaan pun, kau cakap baku ke, cakap ni ke, dia mesti duduk depan. Dia kata soal mesti di depan. Jadi nak bezakan man ataupun ma yang kata soal dengan man ataupun ma mausul, yang kata soal tu duduk kat depan biasanya, yang kata mausul tu duduk di tengah-tengah ayat. Okey, soalan yang baik. Ada lagi soalan? Ada lagi nak potong-potong? Tadi nak potong hal, lagi nak potong apa lagi? Nak diskaun. Banyak kita diskaun Okey, saya sebut bahasa Melayu, tuan-tuan sebut bahasa Arab ya. Di manakah? Aina. Semula di manakah? Aina. Sekali lagi, di manakah? Aina. Bilakah? Mata. Ataupun ayyana. Yang mana satukah? Ayyu. Apakah? Madza ataupun ma. Baik. Siapakah? Man. Mengapakah? Lima ataupun lima. Limaza, masya-Allah. Bagaimanakah? Kaifa. Boleh ingat lagi tak? Tak boleh ingat lagi. Okey, kalau tak boleh ingat kita ulang lagi tuan-tuan. Okey, kita ambil satu daripada banyak-banyak tu, kita ambil, kalau yang ada dua kita ambil satu je. Madza contohnya ataupun limadza. Okey, baik. Di manakah? Aina. Bilakah? Mata. Yang mana satukah? Ayyu. Apakah? Madza. Siapakah? Man. Mengapakah? Limadza. Bagaimanakah? Kaifa. Okey, bagaimanakah? Kaifa. Mengapakah? Limadza. Siapakah? Man. Apakah? Madza. Yang mana satukah? Ayyu. Bilakah? Mata. Di manakah? Aina. Okey, ada soalan tak? Yang ni anna ni kenapa banyak sangat mana dia? Mana? Anna. Mana tadi? Bawah kaifa. Bawah kaifa. Anna. Mana satu? Oh, yang banyak tu. Amma. Itu ya? Dekat buku baru ni dia ada. Oh, tengok. Dia kaifa lah, tapi tercampur. Oh, dia pisahkan. Bagaimanakah? Dari manakah? Bilakah? Banyak lah. Okey. Tengok bentuk ayat. Itu kena tengok bentuk ayat.
Anna laki hadha. Ada dalam Quran anna laki hadha. Dekat sini dia sekali kan. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW dia sebut anna, bagaimanakah yustajabu. Adalah maknanya ikut bentuk ayat lah. Ikut bentuk ayat. Dalam buku tuan-tuan anna ada 3 makna Bilakah, bagaimanakah, dari manakah. Itu tengok bentuk ayat. Sebab ada dalam HU lah. how lah. Masukkan jugalah, tak apa. Masukkan je. Haraf istifham. Okey. Yang a dan juga hal tadi tu, ibu ayah sekalian, dia kata soal juga maknanya apakah ataupun adakah. Cuma dari sudut batang tubuh dia tak mengakulah dia isim. Dia kata aku ni haraf tau. Macam tu je. Tapi dari sudut makna dia bermakna kata soal lah. A dan juga hal Okey, a dan juga hal. Tu pun penting juga A dan juga hal tu. Ya, silakan. Ayu ni dalam surah Rahman kan banyak dia jadi ayi sebab ada Fabi ayyi, betul. Sebab di depannya ada huruf jar tu kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan ada ayyi tu kan. Ayyi tu asalnya ayu lah. Tapi dah ada huruf jar kat situ Fabi ayyi. Lalu dengan mana satukah ala'i, apa tanda-tanda rabbikuma, Tuhan kamu berdua, tukadziban, kamu berdua dustakan. Ini artinya lagi satu. Oh tak. Ini ayu, Fabi ayu. Okey, sini. Kalau ayu tadi ayu kan? Ayu. Fabi ada, nampak tak huruf jar tu? Tu. Ayyi baca dengan baris bawah. Nampak tak? Fa huruf ataf, lalu. Huruf ataf ada lalu Bi huruf jar. Ayu. Tapi tak baca ayu lah. Kita baca dengan ayyi. Sebab apa? Sebab ada huruf jar. Fungsi huruf jar membaris bawahkan isim selepasnya. Dua ya. Mana ya? Oh, sebab ada sabdu ke? Kalau ada sabdu memanglah. Memang macam tu dia punya sebutan dia. Tak, bukan tu. Okay. Memang sebutan dia gitu. Oh, sebab ada sabdu. Memang kalau ikut ayu yang asal pun memang ada sabdu pun, betul? Ada sabdu tak nampak ada. Oh, tak nampak. Oh ya, okey. Baik, ada soalan lagi tak? Kak Farida. Okey. Kak Ayu ke? Kak Ayu. Siapa Ayu ni tak ada. Ayu. Kak Aina. Okey, Aina. Ada orang tanya saya, Aina tu adakah nama dia apa tadi? Di manakah? Tak. Aina. Apa maksud Aina? Di manakah Aina? Kalau Aina tu, orang nama Aina tu asal nama Ain tu kan mata kan. Jangan salah pula tuan-tuan. Aini. Aini kan mataku. Jangan sebut Aina. Tapi kalau guna bahasa Arab, Aina. Tapi kalau sebab tu dulu saya ingat apa nama ni, mufti wilayah dulu, Dr. Al-Bakri kan, dia pernah mencadangkan supaya dalam IC kita orang Islam ni eja juga tulisan Arab tu. Dia pernah cadangkan macam tu supaya kita tahu makna kalimat tu. Kalau tidak tu jadi Aina. Oh, ini Aina kata tanya ni. Tak, itu lain. Nampak tu penting jugalah sebab nama kita semua nama, kebanyakan nama Arab kan. Melainkan saya lah nama Azrin bukan bahasa Arab. Kan.
tak ada mana. Tak ada mana. Okey, tuan-tuan ada soalan lagi tak? Tanya lagi tuan-tuan. Tanya, ni kan kata soal ni. Tuan-tuan nak tanya dalam bentuk apa? Apakah? Semua ni permulaan ayat Ustaz. Semua ni bermula dengan permulaan ayat. Melainkan kalau dia ada melekat dengan haraf jar tadilah. Fa bi ayyi. Dia duduk kat tengah-tengah sikitlah. Fa bi ayyi kan. Tapi kalau nak ikut tu dia kena duduk di awal ayat. Man rabbuka. Biasa tak kena soal macam tu? Tak biasa lagi. Akan jumpa soalan tu nah. Man rabbuka. Siapa Tuhan? Nak jawab apa tuan-tuan masa tu? Allah. Sekarang confident lah kan? Amin. InsyaAllah kita confident. Saya baru teringat. Saya masih lagi duduk terkenang dalam hari ni apa? Khamis. Hari Isnin kemarin. Jiran lama saya lah. Dia tokek tom yam. Dia buat kerja. Nak set up kedai dia, nak buka petang tu. Lepas tu dia sakit dada, dia masuk rumah, meninggal dalam rumah tuan. Allah, saya ada video dia orang duk pam dada dia kan. Dia pergi tengok, Allah Akbar tuan. Umur bayar saya je. Saya berapa tuan-tuan umur? Agak-agak. Jahat sangat tuan-tuan ni. Saya dalam 40. 40-an. 43 betul, 43. 43 34 orang lain. Dulu pernah lah lalui umur 34. Tapi bayar saya tu meninggal. Lepas tu saya balik malam tu kan, nak tidur tak boleh. Saya rasa macam kalau lelap ni malaikat maut datang pula kat aku kan. Memang betul-betul dia terkesan lah tuan-tuan. Yelah, kalau tuan-tuan pun sama juga kan. Kita sama bila tengok kematian tu, dia jadi macam sekali lagi aku pula gitu kan. Daripada duk selalu sembang dengan dia duk WhatsApp saya, datanglah Ustaz kedai ni, nak jamu makan. Kita segan lah kan. Kalau selalu asal datang je bagi free, segan lah. Walaupun sedap makan free ni tuan-tuan, tapi segan. Tapi tak, itulah kata cerita dia tuan-tuan Allahu Akbar. Baik, itu cerita Man Rabbuka tadi tu Ma Rabbuka Ustaz bukan Ma Rabbuka, Man. Kalau siapa sebut Ma Rabbuka tu salah. Mungkin kita terdengar macam Ma Rabbuka sebab saya duk sebutlah, mungkin kita idghamkan dia. Man Rabbuka jadi Mar Rabbuka. Bila kita idghamkan kepada ra tu kan tak bunyi dengung kan. Maka kita ingat Ma, rupanya Man Man siapakah? Kita sebenarnya Man tu memanglah, tapi kalau kita sebut idgham tu man. Betul, kalau kita idghamkan jadi Mar Rabbuka lah. Cuma dia bukan Al-Quran. Bila bukan Al-Quran tak payah idgham pun tak apa. Cuma sebab kita dah biasa dengan Quran. Kan semua ahli Quran belakang ni, semua benda nak diidghamkan, nak ditajwidkan. Baca surat khabar Arab pun nak ditajwidkan. Boleh tak saya nak baca berlagu? Tu kata kita ni ahlul Quran. Masya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semulia-mulia orang kan, khairukum man ta'allamal Quran. Okey tuan-tuan, apa lagi soalan? Sila tanya je hari ni, ataupun tak semesti soalan dan istifham ni. Kalau tak ada, saya nak pindah kepada zaraf pula ni. Okey, kita pergi zaraf Ya, silakan. Yang 3 bawah ni. Baik, 3 bawah sekali tuan-tuan tengok. Ni bukan zaraf. Huruf jar, betul. Sorry. Yang dalam kurungan tu fi apa lagi tu? An li kan ada? Fi man. An min fi, betul itu semua huruf jar yang diidghamkan kepada kata soal ma. Yang diidghamkan. Kebetulan baru sebut idgham tadi kan. Nun mati bertemu dengan ma jadi apa? Amma. An maknanya apa? Daripada kan? Tentang apakah? Daripada apakah? Boleh jugalah. Min ma. Min ma lagi direct lah, daripada apakah? Fi ma, pada apakah? Bila campur dia jadi isim istifham. Bila kita campur, kita boleh namakan amma itu sebagai isim istifham. Kalau tuan-tuan nak pecahkan, ketika mana tuan-tuan nak perkenalkan dia, tuan-tuan boleh pecahkan an itu haraf jar, ma itu isim istifham. Boleh juga macam tu. Boleh.
puan sebelah akak sama nama akak mesti tak ingat nama lah. Akak sebelah akak puan apa? Baju hijau. Puan Wan. Okey. Mana Kak Elina kita? Tak ada. Dia dah terror. Terror apa ejaan asal dia? Teroris. Teroris. Dia dah ganas. Syukran. Okey, ada lagi soalan je? Boleh ke? Itu maksud dia. Ya, silakan puan. Amma tu huruf jar. An tu huruf jar. Kenapa min tak huruf bawah? Okey, soalan yang baik juga. Kan ada huruf jar kan? Baik daripada an, min ataupun fi bawah sekali tu kan? Ini ketiga-tiga ni huruf jar. Soalan puan tadi tu, kenapa ma ni tak baris bawah? Dah pula soalan. Okey, jawapannya ialah kerana ma itu mabni. Biasa dengar kalimat mabni? Tak pernah dengar? Mabni tu maksudnya kekal. Bentuk dia macam tu je. Dia ada perkataan tuan-tuan yang dia boleh bertukar kepada baris bawah kalau dia sebelumnya ada huruf jar. Ada perkataan yang dia tu tak boleh baris bawah walaupun sebelumnya ada huruf jar. Contoh saya ambil Contoh saya ambil kalimat Allah. Allah kan? Saya baca dengan baris depan dulu. Allahu. Bila saya letak huruf jar, contoh saya letakkan min dekat situ. Min huruf jar. Saya nak baca macam mana? Min ataupun minallahi. Tuan-tuan tak boleh baca dengan baris depan dah, kena baris bawah. Tapi ada perkataan yang dia tu mabni, dia kekal. Dia kekal ataupun bahasa setengah ustaz dia kata kebal. Letaklah huruf jar, aku tetap aku. Aku tetap dibaca dengan bentuk aku. Itu maksud dia. Baik, nak senangnya tuan-tuan, apakah itu perkataan-perkataan yang mabni tu, yang kekal tu, yang kebal tu? Tuan-tuan tengok kat diagram ping A. Tengok ping A. Ada kumpulan dhamir. Baik dhamir muntasil atau munfasil. Ada kumpulan isyarah, kumpulan mausul, kumpulan istifham. Betul? Semua perkataan dalam kumpulan-kumpulan yang kita sebutkan tadi tu, 4 kumpulan tu, semuanya mabni belaka. Semuanya kebal. Kalau letak huruf jar pun dia tidak akan baris bawah. Contoh kita ambil dhamir muttasil hu. Nampak tak dhamir muttasil hu tu? Nya. Katalah saya letak huruf jar kat sini, min. Kita baca apa? Minhu. Jangan baca minhi. Minhu. Dia kekal ataupun kebal. Jadi kesimpulannya, 4 kumpulan dalam kad diagram warna pink A, dhamir, isyarah, mausul, istifham, semua perkataan yang ada dalam kumpulan tersebut kekal ataupun bahasa Arabnya sebut mabni. Mabni eja macam ni. Maknanya apa mabni? Kekal ataupun kebal, tak berubah. Baris hujung dia tidak berubah. Itu soalan. Kalau puan tanya soalan, itulah jawapan dia lah. Oh, stop. Ya, silakan. Isyarah, istifham. Dhamir, mausul, isyarah, istifham. Okey. Okey. Ya salam. Ini cuma adalah beberapa perkataan ya. Kan dah kantin tuan. Dia sebab dia bukan bahasa ni, bahasa Arab je lah. Saya tak tahu bahasa lain lah. Dia tak macam matematik kan. Matematik 1 campur 1 2. Buatlah macam mana pun 1 campur 1 jadi 2. Bahasa Arab dia kata macam tu, tapi adalah kalanya pengecualian tu adalah okey
Tak apa, tuan-tuan pegang apa yang saya sebut dulu. Pegang dulu. Kalau jumpa akan datang, anggaplah itu satu pengecualian. Tak banyak lah. Ha? Tak banyak lah. Kita sebut tu macam semua kan, tapi adalah sikit-sikit tu tercicir tu adalah. Okey ya, baik. Satu lagi kumpulan ada lagi soalan, silakan. Terima kasih atas soalan tu. Soalan yang bagus tu. Ustaz, Ya, silakan. ni lain sikit saya nak tanya. Ha. Nak confirm je. Saya tengok yang lain. Yang Ustaz kata tadi yang half chart tu yang selepas tu kena baris bawah. Selepas kita jar macam itu. InsyaAllah, betul. Okey, saya setuju. Tapi tak ada sebut lagi ya. Saya rahsiakan dulu Itu rahsia antara kita tu. Okey, tuan-tuan ada lagi soalan? Tak ada. Haji okey? Abang okey bang? Baik, abang orang Sudan maafi muskilah. Okey, kalau tak ada, kita pergi kepada zaraf. Ini kita nak mengenal perkataan, tuan-tuan, nak mengenal perkataan. Walaupun macam saya sebutlah, sejujurnya bukan mudah nak ingat semua perkataan, betul tak? Bukan mudah. Cuma kita kata kita cuba tangkap perkataan-perkataan yang biasa kita jumpa saja. Yang ini pun macam saya sebut tadi, banyak istifham ni. Tapi saya ambil berapa tadi? 5W1H ataupun 6W1H. Hal pun tuan-tuan kena ambil juga. Hal ni pun banyak juga dalam Quran. Hal ni. Adakah ni? Ini banyak juga dalam Quran. Okey. Kita pergi kepada isim zaraf. Zaraf muka surat berapa? 81. Terima kasih. 81, 82 Oh, ini yang saya tanda ni bukan tuan-tuan? Ni bukan dengan tuan-tuan Bukan. Belum belajar lagi. Oh, belum belajar lagi. Okey, ni kelas lain. Okey, zaraf tak masuk. Okey, zaraf ni apa maksud dia, tuan-tuan? Zaraf ni maksud dia dalam bahasa Melayu, dia sebut zaraf ini adalah sudut. Sudut. Ataupun ada setengah ustaz tu dia terjemahkan ruang. Sudut ataupun ruang zaraf. Kita ada ruang masa dan juga ruang tempat. Kalau masa kita sebut zaman. Zaman pun bahasa Melayu kan. Satu lagi makan. Makan bahasa apa, tuan-tuan? Makan bahasa Melayu. Makan. Makan tu. Masa tempat bahasa Arab. Kata tu doa fi kulli makanin wa zaman. Betul tak? Biasa tak doa tu kan? Itulah dia. Tapi itu bukanlah zaraf. Saya sebut pula tentang belajar zaraf fi kulli zaraf zaman wa makan. Tak ada lah, tuan-tuan. Baik, kita pergi kepada zaraf makan dulu. Ini perkataan-perkataan yang melibatkan tempat, sudut. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang. Itu panggil zaraf makan. Tapi banyaklah kat sini cuma banyak-banyak pun saya yakin insya-Allah ibu-ibu sekalian banyak juga perkataan yang tuan-tuan dah pernah jumpa. Insya-Allah. Okey, saya sebut bahasa Melayu, tuan-tuan sebut bahasa Arab. Depan amama. Semula depan amama. Belakang wara'a ataupun khalfa. Atas fauqa. Bawah tahta. Kanan yamina. Kiri shimala. Bertentangan tilqa'a. Sekitar haula. Dalam dakhila. Luar kharija. Tepi janibah. Tengah wasata. Hujung aqsa. Antara baina. Di sisi inda. Ataupun lada. Ataupun ladun. Di sepanjang khilala. Ke arah syatra. Bersama ma'a. Di mana-mana haitsu. Ada yang saya tertinggal ke dengan buku baru? Tak ada, sama je kan? Okey, baik. Ini adalah zaraf makan, sudut tempat. Okey, ataupun ruang tempat. Kalimat, okey, saya nak tanya tuan-tuan jujurlah Yang tak biasa jumpa tak apalah,
Nak kata angkat tangan, tak angkat tangan juga kan. Okey, amam boleh jumpa tak amam? Amam. Imam. Boleh juga imam fil amam. Imam di depan. Ada tak imam fil wara'? Wara' belakang kan? Imam, imam kan? Belakang. Tak. Imam mesti kat depan amam amam. Amam depan. Kalau saya nak sebut rumah saya baiti. Depan masjid. Macam mana nak sebut? My house, my house. Baiti amama masjid. Okey. Baiti. Macam mana nak eja baiti? Baya taya. Baiti, rumah saya. Rumah tu bait tu kan? Ya hujung tu ya dhamir muttasil. Rumah saya. Baiti. Amama depan masjid. Amama, nak letak alif lam pun tak apa, letak alif lam pun tak apa. Kata kita letak alif lam, al masjid. Okey. Yang benar dia letak alif lam kan? Kalau letak alif lam tu dia macam itulah masjid itu ataupun masjid ini. Kalau tak letak alif lam, depan masjid je. Masjid mana tak tahu. Tapi depan masjid. Kalau dia takut SB tanya dia kan, rumah kau kat mana? Baiti amama masjid. Rumah saya depan masjid. Dia tak tahulah masjid mana kan, tapi masjid itu. Kan tu je lah. Alif lam tu menunjukkan spesifik. Okey. Baik, amama pernah jumpa saya tanya baik. Amama pernah jumpa? Imam. Okey, imam je lah. Okey, tak apalah, katalah tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa lah Ustaz kalimah amam. Memang tak pernah selama hidup 60 tahun ni tak pernah jumpa kalimat amama. Ini kali pertama dia kata. Okey. Wara'a pernah jumpa tak? Wara'a. Khalfa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Siapa tak pernah jumpa, maknanya dia sentiasa dirasuk syaitan. Sebab syaitan akan datang bagi orang yang tidak baca ayat kursi. Jumpa? Ngaku terus tuan-tuan. Okey, ni biasa jumpa khalfa. Cuma tak pernah sedar lah sebab kita baca laju kan. Kita dah expert kan. Orang yang expert ni tak ingat berapa tiang masjid Bukit Jelutong, ataupun berapa tak anak tangga. Sebab tuan-tuan expert laju naik kan. Macam Nabi Muhammad lah pernah kena tanya kan, kalau kau pernah pergi Masjid Aqsa, berapa tiang Masjid Aqsa? Tak ada kerja Nabi Muhammad nak kira satu tiang, tapi sebab Allah Ta'ala bagi gambaran. Macam saya tanyalah, berapa anak tangga? Saya pun tak ingat tuan, saja tanya. Okey ya. Khalfa ada, cuma kita tak perasan sebab kita duduk sentiasa baca kan. Okey. Fauqa bisa jumpa fauqa. Dan fauqahum no. Tang mana ayat tu? Saja je. Ada tak fauqa? Fauqakumut tur. Kat mana tu ayat tu? Surah Al-Mulk. Alam yarau ila at-tayri fawqahum. Baca tak surah Al-Mulk? Baca kan, tak malam tuan baca kan. Alam yarau alam yarau macam mana tadi? Lupa dah pula tadi. Tidakkah mereka melihat burung yang berterbangan di atas mereka? Fawqa atas Biasa jumpa tak fawqa? Tak biasa sangat. Tahta biasa jumpa tak? Tahta. Okey, kita baca ya. Jannatin tajri min tahtiha. Okey, biasa jumpa tapi kita jumpa tahti, tak jumpa tahta Ustaz. Okeylah tuan-tuan, janganlah macam tu. Tolong Okey sebab ada huruf jar tu, min tahti tu. Okey Okey, bawah. Tapi bahasa Melayu tahta ni kan tahta kerajaan kan. Macam atas kan. Saya pun tak tahu, nak kena tanya ahli bahasa lah. Kenapa kalau kerajaan panggil tahta?
Adakah mungkin kerajaan tu sebenarnya duduk di bawah, rakyat tu di atas? Kan. Jadi jangan banggalah kalau jadi kerajaan lah. Kau tu tahta je tau. Okey jangan kecam saya. Tuan-tuan, kanan apa? Yamin, biasa dengar? Wa ashabul yamin. Okey, ni biasa dengar Shimal biasa? Biasa. Wa ashabush shimal. Yasar boleh kan? Ya? Yasar. Yasar boleh juga. Yasar boleh juga. Okey, bertentangan biasa. Tilqa tak okey, tak apa. Haula biasa. La haula wala, no? Boleh lah. Boleh juga. Okey lagi. Dakhila bisa jumpa tak? Dakhala masuk kan? Masuk. Biasa dengar kalimat dakhala. Dukhul. Tak biasa. Udkhulu. Tak biasa. Okey, tak apa. Tak apa. Kharija? Kharaja keluar. Kharij luar. Okey, tak apa, tak biasalah. Janiba tepi, sebelah, tak pernah. Okey, wasata tengah. Wasatiyah, biasa kan kalimat wasatiyah? Wasatiyah kan? Dulu zaman siapa? Zaman Pak Lah. Islam wasati. Wasatiyah tu pertengahan ataupun sederhana. Wasata ni tengah. Okey, biasa jumpa wasatiyah. Okeylah, biasalah tuan-tuan Tolonglah. Okey, Aqsa. Mesti biasa kan? Aqsa, Masjid Aqsa. Tapi ni saya tanya orang yang kerja dengan NGO Palestin ni kan. Kenapa Masjid Aqsa namanya Masjid Aqsa hujung? Tak boleh jawab depa tuan-tuan. Kenapa? Saya tanya tu bukan sebab saya tahu, sebab saya tak tahu. Kenapa Masjid Aqsa? Ada pun tuan-tuan buat carian ni, kenapa Masjid Aqsa namanya Masjid Aqsa? Sebab sekarang ni tak adalah Aqsa kan. Dia tengah-tengah kan. Tapi kalau yang betul-betul tengah memang kalau ikut tu Masjid Haram lah, tengah-tengah bumi kan. Adakah sebab dulunya dia hujung, dia anggap hujung? Okey, tak apa. Kita buka hadis sejarah tuan-tuan. Baina biasa dengar? Aywa, baina aidihim ya'lamu ma baina aidihim, ni biasa dengar. Kau tak biasa dengar jadi apa tuan-tuan? Kena rasuk tadi syaitan. Indah biasa? Indah. Indah kat mana? Contoh ayat yang tuan-tuan biasa ingat lah. Inda rabbihi, masya-Allah. Lagi lada biasa dengar? Lada. Ni bukan lembaga apa? Lada tu lembaga apa ya? Lembaga Langkawi tu, bukan. Lada ni di sisi tak biasa dengar Okey, tak apa. Okey, ladun biasa. Rabbana hablana min ladunka. Rabbana apa maksudnya? Wahai Tuhan kami, hab kurniakanlah, lana untuk kami, min dari, pada kan, ladun sisi, ka engkau. Semua dah belajar dah tuan-tuan. Dah belajar dah. Okey, semula. Rabbana, wahai Tuhan kami, hab kurniakanlah. Rabbana, hab tu kurniakanlah kurniakanlah, lana untuk kami La tu kan la haraf jar kan. Na tu na dhamir muttasil, kami kan, na. Betul. Min dari huruf jar, ladun ni lah sisi, ka engkau. Nanti saya tulis. Baik, khilalah biasa dengar tak? Khilalah tak biasa. Okey, Syatrul Masjidil Haram. Biasa kalau kita masuk masjid kan, ada kan? Ada dekat tulis kat atas tu kan, fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Hadaplah wajahmu ke arah Masjid Haram. Ini saya anggap biasalah tuan-tuan
Sebab tuan-tuan semua orang masjid belakang ni. Baik, ma'a biasa dengar bersama, ma'a biasa dengar. Wallahu ma'as sabirin. Apa dia? Ya betul. Idgham ma'al ghunnah. Biasa dengar? Ya salam. Kita pergi jauh-jauh pula kan. Ma'as sabirin lah apa kan. Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'a ghunnah. Ma'al ghunnah. Ghunnah mana apa? Dengung. Ma'a bersama. Idgham memasukkan bersama dengung. Dia masuk, lepas tu kena dengung sekali. Itu maksud dia. Itu ma'a tu. Masya Allah. Arab dah tuan-tuan ni. Saya rasalah memang saya masuk kelas ni, dia punya aura Arab dah tuan-tuan. Dia lain tau. Kita masuk, kalau kita masuk kelas Tamil, kita aura Tamil kan. Masuk kelas Arab, aura Arab lah kan. Betul lah tu. Okey, di mana-mana biasa haitsu, biasa dengar haitsu syi'ta. Ya salam. Apa lagi ayat Quran yang biasa tu baca jumpa haitsu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Ni ayat 1000 dinar ni. Tuan-tuan baca tak? Tuan-tuan, tu saya orang Melayu kan, dia kena baca, kena gantung baru murah rezeki kan. Sebenarnya bukanlah itu maksud dia. Tapi biasa orang Melayu kan tahulah ayat 1000 dinar tu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Ada haitsu kat situ. Tu haitsu tu lah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia bagi rezeki dari mana-mana, la yahtasib, yang dia tak sangka-sangka. Okey, saya anggap tuan-tuan biasa jumpa juga. Sebab dalam ayat 1000 dinar, orang Melayu kalau tak kenal ayat 1000 dinar, maknanya rezeki dia mahal tuan-tuan ya. Oh, kenapa dia bergedi-gedi gitu dekat saya ni? Dekat sini dia ni. Okey, sekejap Okey, baik, tengok daripada kalimat-kalimat ni, saya ulang balik. Ada berapa perkataan yang ada kat sini? Hilang. Okey. Ada banyak kan? Ada banyak, senang Okey, dari 21. Okey, daripada 21 tu cuba tuan-tuan tolak yang tuan-tuan tak biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 21 tolak 9 berapa? 11. 12 perkataan yang tuan-tuan tu, majoriti perkataan ni tuan-tuan pernah jumpa. Majoriti walaupun yalah jumpa tak sengaja. Betul? Jumpa tak sengaja kan? Tapi biasa jumpalah. Masa zaman tuan-tuan kerja dulu kan, waktu makan tengah hari, makan dekat kadang-kadang restoran yang sama aja. Syarikat tu syarikat ni kan, jabatan tu jabatan ni, makan kat tempat yang sama. Tapi bila pergi masjid, macam pernah nampak dia ni kat mana padahal jumpa dekat makan tengah hari tu. Tapi sebab dia bukan satu jabatan kan tuan-tuan, tak ambil endah lah kan. Macam ni lah. Macam pernah jumpa kat mana? Zorah makan rupanya. Waktu makan tu. Okey, dapat tuan-tuan? Kita jalankan sekali lagi Jalankan sekali lagi. Harap dengan lepas kita jalankan ini, insya-Allah tuan-tuan terus ingat semua kalimat-kalimat. InsyaAllah. Amama, depan. Sorry, saya nak sebut apa tadi? Depan. Saya sebut bahasa Melayu. Tuan-tuan sebut bahasa Arab. Kalau sebut bahasa Arab, tuan-tuan sebut bahasa Melayu, apa gunanya kan? Okey, depan. Amama. Semula depan. Amama. Belakang, wara'a. Ataupun atas, fauqa, bawah, tahta, kanan, aywa, kiri, bertentangan, aywa, sekitar, dalam, luar, tepi, tengah, hujung, antara, di sisi, ataupun di sepanjang, ke arah, bersama, di mana-mana,
Okey, kalau kita ambil contoh dah tuan-tuan, contoh kita ambil contoh baiti tadi tu. Baiti amamal masjid, itu kalau depan. Kalau belakang masjid, wara'a masjid. Kalau bertentangan dengan masjid, tilqa'a masjid. Kalau rumah saya sekitar masjid, kan banyak perumahan tu, rumah saya sekitar masjid, haula masjid. Di sepanjang laluan masjid, rumah saya di sepanjang laluan masjid, khilala. Tu orang kaya, tuan-tuan, orang kaya Bukit Jelutong. Kalau Bukit Lancong lain lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak Bukit Lancong ni? Bukit Lancong pun tuan-tuan tengok. Maknanya memang corok lah. Sekarang dah Putra Haid. Sekarang Putra Haid. Orang lebih kenal Putra Haid. Walaupun Putra Haid tu pendatang baru kan. Bukit Lancong tu lagi lama. Bukit Lancong tu kampung tradisi tuan-tuan. Tapi Putra Haid lebih dikenali. Kampung Tengah, kampung apa? Kampung Aman, semua tu semua kampung-kampung. Dulu saya sewa situ. Sebelum saya pindah Teluk Panglima yang tak open nak garang tu. Saya duduk situ 18 tahun. Pejam cerek 18 tahun sewa. Kaya haji tu tuan-tuan. Saya pernah minta, haji saya nak beli. Tak boleh Ustaz, saya makan dengan ni lah. Makan pun rumah dia saja 40 biji kat Bukit Lancong tu. Kalau saya sewa masa tu, sampai sekarang saya sewa 700. Bayang 7, ni suka kira duit orang ni. 700 kali 40, sekurang-kurang 40 lah, lebih daripada 40 lebih. Oh, kaya. Sebab tu bini dia 2 je. Tapi kalau setakat gaji 2,800 jangan lah. Dia mesti gaji berapa tadi? 2. Ya. Baik, kira duit orang. Itu acara yang biasa lah tuan-tuan ya. Dia tak tahu kawan tu sakit kepala, banyak cukai tu, banyak ni semua kan. Tolak-tolak tinggal berapa bini lagi kan. Bini dia jaga, bini kedua je jaga lorong saya. Sepanjang lorong tu bini kedua je. Bini pertama lorong belakang. Dia bagi macam tu. Adil lah tu. Ada lorong lagi? Ada lorong lagi? Ada satu lorong dah 20 biji. 2 lorong 40. Ada lorong lagi pun? Dia lambat lah sebab lorong lain dah beli lah. Tapi macam tu lah Bukit Lancong kan tuan Bukit Lancong dulu siapa awal dia dapat kan. Tuan-tuan lambat, bila tuan-tuan kaya dah tuan-tuan Okey, apa lagi nak cerita? Apa tadi nak cerita macam mana boleh situ? Okey, saya pergi situ. Okey, tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan pergi kepada zaraf zaman. Kita ada lagi 5 daqaiq, 5 minit. Zaraf zaman ni senang sangat. Sangat senang Kita berkenalan hari ni, minggu depan kita lagi sekali kita ulas. Baik, saya sebut bahasa Melayu zaraf zaman sudut masa masa. So pagi, petang, siang, malam, tengah hari, apa lagi? Kemarin, dulu, semalam. Itu semua terkait dengan zaraf zaman. Hari ini, gitulah. Baik. Banyak perkataan, tapi ada juga perkataan yang tak dimuatkan dalam ni Okey, saya sebut bahasa Melayunya. Masa, sa'ah. Waktu pun boleh kan, waktu. Habis kat sini sa'ah. Hari, yauma. Bulan, syahra. Tahun, ama. Pagi, bukrah. Ataupun ghadatan. Petang, asilan. Asyiyan. Malam, lail. Esok, ghadan. Semalam, amsi. Ketika, hina. Sebelum, qabla. Selepas, ba'da. Sekarang, al-ana. Ketika, idh. Apabila, idha. Tatkala, lamma. Selama-lamanya, abadan. Setiap kali, kullama. Satu tempoh, amadan. Ada lagi tak saya tertinggal? Sama okey, cukup. Baik, sama dengan buku yang baru. Okey, kita tengok satu persatu. Sa'ah pernah jumpa tak tuan-tuan? Sa'ah pernah jumpa Sa'ah ni boleh juga diertikan dengan jam. Jam dinding ke jam tangan, sa'ah juga hari kiamat, sa'ah. Yaum sa'ah. Yaum biasa. Syahra, ya salam, biasa juga. Kenapa dia lari? Syahra. Lagi? Ama biasa tak?
Am ni macam-macam makna. Am dengan makna umum pun boleh juga. Tapi dekat sini am ni maksudnya tahun. Okey, tak apalah. Kita ambil, tak biasa jumpa bukrah biasa. Bukratan wa asila. Biasa kan? Asila. Ghadatan biasa jumpa tak? Ghadan biasa. Asyian biasa tak? Asyian. Oh, sobahan. Soalan yang baik. Kenapa tak pakai sobahan Boleh juga. Boleh juga. Sebab tu saya kata ada kalimat-kalimat yang tak dimasukkan kat sini Okey, kalau nak pakai tu boleh. Sobahan boleh. Sobahan, masaan. Tapi kita pakai bukratan asilan sebab biasa kita jumpa juga kan. Okey. Kalau nak tambah je kat tepi tu. Tuan-tuan tambah sini lah tuan-tuan. Sobahan. Kalau nak tambah satu lagi petang kan. Masaan. Dia bukratan asilan ni macam apa kita panggil? AM PM lah Bukrah tu macam AM, sobahan tu kan. Asilan ataupun masaan tu kita panggil apa? PM. Okey, Laila. Lail. Biasa dengar? Biasa qiyamul lail kan? Ataupun Lailatul Qadar. Qadan ada yang biasa, ada yang tak biasa. Macam mana? Nawaitu sauma ghadin. Masya-Allah. Ini mesti selalu puasa kan? Amin. Amsi dekat tu dia amsa Amsi ada yang sebagai amsa Okey, tak apa. Amsa tak apa, amsi. Baik, ini semalam Okey, semalam ni kita nak bincang sikit Semalam mana ni? Kalau utara ataupun Ganu. Kalau semalam tu dia kata kemarin. Betul orang Terengganu? Siapa Terengganu sini? Kat Terengganu. Kemarin. Kalau kita hari ni hari Khamis, kemarin tu hari Rabu. Tuan-tuan orang KL semalam kan? Hari Rabu semalam lah kan? Kalau kami di Kedah, semalam tu maksudnya malam tadi. Semalam, malam tadi. Jadi sebenarnya kami lagi betul lah. Kalau 2 hari lepas, baru tuan-tuan sebut kemarin kan. Kita orang sebut kemarin dulu. Kemarin dulu. Betul. Terengganu sama. Kenapa Terengganu dengan Kedah sama? Walau cakap pinggang, kita cakap pinggan. Pirin. Pirin terbang. Okey, tak apalah tuan-tuan. Jadi kalau amsa kat sini hari Rabu. Hari Rabu ini bukan pakai semalam hak Kedah tu. Ni hari Rabu. Yesterday. Wow. Betul lah tu. Kalau hari Selasa 2 days ago. Okey, kalau nak sebut 2 hari lepas ataupun hari Selasa, orang Arab dia akan tambah alif lam saja. Al-ams. Al-amsi. Macam tu. 2 hari lepas. Okey, ketika hina bisa jumpa tak? Hin. Tuan-tuan tengah tulis al-amsi Baik. Kita dah lajak 5 minit. Hina. Ada kelas lagi kan? Qabla bisa dengar? Qabliyah. Okey. Ba'diyah bisa dengar? Sama kita semangat sikit hari ni macam al-ana biasa. Orang Ganu sebut apa? Learning. Ni bahasa Ganu ni tuan-tuan. La ni. Orang kata la ni. Tengok tu. Bahasa ni Arab pinjam bahasa Melayu tuan-tuan. Selalu selalu Tapi Kedah kata la ni. Al-an. Tengok. Arab pinjam bahasa Kedah. Tu kadang Kedah tua tu memang wujud.
Tak adalah. Okey. Id. Biasa enggak id? Wa idh qala rabbuka lil malaa'idh ha? Idza biasa. Iza mesti biasalah. Tuan-tuan sembahyang sunat idza ja je kan. Siapa baca Baqarah sembahyang sunat kira tabi' lah. Okey, lama biasa juga. Okey, biasa lama. Abada ni kekal abadi ni bahasa Melayu tuan-tuan ya. Kullama biasa juga. Biasa betul. Kullama, masya-Allah. Amadan jarang Amadan. Okey, tak cuba tuan-tuan kira. Last kira, nak kira berapa kalimat yang ada, berapa kalimat yang tuan-tuan biasa jumpa. 19. Semua sekali 19 Yang kita tak biasa jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6 sahaja. Berapa? 13 yang pernah jumpa, 6 saja yang tak pernah jumpa. Okey, insya-Allah minggu depan kita bahaskan lagi. Wallahu a'lam. Mohon maaf terkasar bahasa terlajak kata. Kita akhiri dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma warzuqna fahma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Selamat menyambut tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Adada bilangan. Banyak betul. Tak panggil Zorab Sa'ah. Itu kena tanya orang Arab Betul juga kan. Okey je. Selamat jumpa lagi insyaAllah. Panggil zaman tak? Kenapa dia panggil zaman? Oh, sama-sama. Mungkin zaman tu mau masuk yang lebih panjang. Oh, okey. Okey je. Selamat. Mereka dah tunggu kat luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.